Kita akan berusaha ke arah perpaduan Melayu-Islam, bukan Melayu tak asli. Sebab itu kita masih dalam perundingan. Melaka ni, Dewan belum berubah lagi. Kita berunding dari semasa dan kita usaha nak menyatukan orang Melayu, nak selamatkan orang Melayu. Kita bukan macam kerajaan ada ni nak hukum orang Melayu, nak hina orang Melayu. Gunakan isu rasuah. Saya banyak orang Melayu rasuah, cari. Hak yang kecil-kecil, sabar besar, kalau orang Melayu rasuah, nak lainkan. Kalau tak cukup, tambah lagi hak fitnah pada juga, satu. Orang Melayu saja. Orang bukan Melayu yang bagi rasuah, hak negara gelak, tak diambil tindakan. Bebas masuk Jabatan Perdana Menteri, masuk kementerian, masuk istana, masuk kata, hak bagi rasuah ni. Patutnya, hukum hak bagi rasuah tu. Orang bukan Melayu. Kerajaan ada ini kerajaan yang hina orang Melayu, nak rasuahkan orang Melayu, cari banyak-banyak mungkin orang Melayu yang rasuah. Hak paling besar, paling kecil habis senara berarti. Cik, BN kata dia akan pertahankan juga 21 kursi yang dia orang ambil daripada 21 kursi. Itu kenyataan peribadi, kita masih perundingan lagi. Encik, macam mana pendekatan dengan formula untuk di Melaka nanti? Katanya tak sama dengan Negeri Sembilan dengan Johor. Kita akan lihat kan di Melaka ni, walaupun Adun dia menang 18 tak silap saya, tapi Parlimen kosong. Parlimen PAS 2 kerusi, Warisan 1 kerusi, DAP 1, PKA 1, Amanah 1. Kalau berasal dari Parlimen kosong Perikatan Nasional. Dan raya kemudian, perubahan kemudian. Sebab itu kena ambil kira beratus. Jadi bila kita akan runding dengan UMNO? Terus berunding. Saya semasa ke masa berunding. Dah pernah ada runding awal ke sebelum ni? Ada dah berunding. Berapa kali ke Encik? Itu saya tak tahu berapa kali, saya terus pada wakil. Itulah. Encik, hari ni ada beberapa pimpinan bersatu letak jawatan tu. Kalau dia nak masuk PAS, dia terima tak? Kita terima, kita akan buka. Kita buka. Encik, bersatu dengan PN ni macam mana dia tanya Encik? Kita Ya. lepas daripada Kelab Negeri Sembilan ni makin teruk lah. Dia sudah membuat kenyataan nak tubuh satu pasukan lain. Dengan sendiri dia, automatik dia keluar. Tapi rasmi tak ada lagi lah. Tapi rasmi saya rasa Tak payah rasmi lah, dia terkeluar dengan sendiri bila dia buat. akan ada Kenyataan. keputusan lah untuk Tak payah keputusan. Ikut perlembagaan, bila kita pergi ke lain, habislah, putus lah. Maksudnya daripada PN sendiri tak akan keluarkan satu surat yang mengatakan dia memang bukan lagi Saya bawah rasa PN. tak perlu surat ni. Tapi, Dah dengan sendiri. Dengan sendiri. Perlembagaan kita pun bila orang masuk parti lain, keluar lah. Okey. Ya Cik, setakat hari ni pelantikan Exco di Negeri Sembilan kita puas hati tak? Ya, kita puas hati, kita diberi 2 orang, 1 speaker. Ya. Ya. Nanti malam speaker, di malam speaker.